Besar gila. Aku tak payah beli TV dah. Kau nampak tak kat belakang tu ada projektor. Sekarang aku tengah dekat dalam bilik teater aku sendiri untuk menonton video tayangan yang besar. Jom aku tunjuk korang. Inilah tayangan 4K daripada video 4K. Memang video dia detail gila weh, video 4K dia daripada projektor ni. Wah, hati gila. So projektor ni dia ada sistem Android dia sendiri. So kita boleh buka YouTube, Netflix juga. Ni dah ada Netflix. So memang gambar dia clear. Memang gambar dia clear guys. So ni projektor yang aku cakap tu. Tak perlu beli TV baru guys. Inilah projektor yang aku pakai tadi. Daripada Octaflux. Dia ada satu ruang untuk HDMI speaker, satu ruang untuk USB-A, dan ni untuk power supply. Dan dalam ni dia ada kipas dia. So kalau korang pasang benda ni, dia ada kipas dia supaya projektor ni tak panas lah. Ada adjuster dia dekat sini untuk lens dia, untuk betulkan kedudukan lens dia. Kita ubah kedudukan dia 180 darjah. Dan bawah ni dia ada bagi satu macam untuk anti slip lah. So boleh letak mana-mana permukaan yang rata, dia tak slip. Dia Bluetooth juga. Speaker dia yang dia bagi ni, dia ada built-in speaker tau kat sini. So kalau kau nak pakai speaker lain pun boleh connect dekat sini boleh, ataupun kau boleh connect dengan speaker Bluetooth. Pasal ni ada Bluetooth connection.